Banyak soalan berkaitan patuh syariah ni. Tapi saya nak sampaikan dekat sini kenapa FCPO tu patuh syariah. FCPO dianggap patuh syariah kerana ia memenuhi prinsip utama dalam muamalat Islam. FCPO ni satu barang asas, underlying asset lah orang kata, and structure contract dan tujuan perdagangan. Mesti tak faham kan? Saya huraikan sedikit. Underlying asset ataupun aset asas adalah halal. FCPO ni berpandukan minyak sawit yang belum diproses lagi. Itulah crude palm oil yang merupakan komoditi sebenar dan halal digunakan. Yang kedua, structure kontrak mengikut prinsip syariah. Sebab apa? FCPO ni dijalankan di bawah Bursa Malaysia Derivatif yang telah mendapat penilaian dan pengesahan patuh syariah daripada Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Kontrak FCPO ni tiada unsur riba ataupun judi atau garar berlebihan kerana harga, tarikh penghantaran dan kuantiti jelas untuk FCPO ni.